Kau nak? Apa aku tuduh aku penipu? Tak bingung ni apa? Kau penipu? Aku datang kampung ni sebab aku nak bantu orang kampung. Konon betul. Kau jangan nak konon-konon ke aku Hei. Nama pun Cik Cinta Sari. Nama pun nama penipu. Tu memang nama betul aku. Tak percaya? Tak apa aku tunjuk IC aku Tak payahlah. Tak payah nak tunjuk IC, tak payah nak tipu orang kampung. Dengan ni apa, perniagaan kau ni kan? Lupakan je lah. Kau ni siapa? Polis? Budak kampung macam kau ni aku kenal sangat lah. Tak ada kerja merayap sana sini, cari salah orang. Kalau betul pun kenapa? Aku kat sini nak selamatkan orang kampung. Daripada penipu macam kau ni. Kau jangan ingat orang kampung semua bodoh. Aku kenal kau siapa. Siapa? Siapa aku? Baik, macam ni. Saya sendiri yang akan carikan tempat terbaik untuk perniagaan solar awak. Tak payah. Saya suka dekat sini, saya selesa dekat sini. Lagipun, saya nak bantu orang kampung dekat sini. Seorang-seorang? Awak orang asing tau dekat sini. Tak apa. Kalau saya ikhlas, saya yakin Allah akan tolong saya. Sinilah. Awak rasa awak boleh meniaga idea solar awak tu dekat kampung macam ni ke? InsyaAllah. Allah akan bantu saya. Kalau Allah hadirkan seorang pelanggan pun, saya dah cukup bersyukur dah. Dan kalau saya kena tinggalkan kampung ni pun, saya bangga. Sebab legasi solar saya ada dekat sini dan itu adalah azam saya. Dan tak ada siapa boleh halang azam saya.